Salam sejahtera kepada para pendengar semua. Kita kembali kepada Auto MLM anda. Tutorial kita pada kali ini untuk saya terangkan bagaimana untuk kita gunakan Hypercam untuk merakamkan video. Dan selepas itu saya akan ajarkan bagaimana kita boleh transfer video tersebut ke dalam YouTube. Dan sebelum itu kita kena kecilkan dulu, sebab apabila kita rakamkan video menggunakan Hypercam, ia dalam bentuk format AVI dan kita kena tukarkan kepada FLB. Jadi untuk menggunakan Hypercam ini, saya beranggapan anda telah pun download perisian ini terlebih dahulu, sebab saya dah suruh di peringkat awal lagi. Dan kita boleh tengok link yang diberikan sebelum ini. Dan apabila kita telah upload download perisian tersebut, nanti anda akan lihat template ini akan keluar. Jadi sebelum kita melakukan rakaman video, kita perlu setkan beberapa perkara. Pertama sekali, di screen area ni, klik di sini show rectangle around recorded area, dan make this rectangle blink ni biarkan kosong. Biarkan kosong ini. Dan kedua, klik di bahagian ini, hide Hypercam window. Disebabkan saya ingin mengajar dan berkongsi bagaimana nak menggunakan ni, jadi saya biarkan Hypercam ini terbuka. Tapi bila anda ingin merakamkan video, klik di sini hide Hypercam window. Dan perkara kedua yang perlu anda lakukan adalah set di sini sound, sample size letak 16 bit, select sound quality, ambil yang terbaik sekali, klik yang di bawah ini. Dan itu sahaja cara untuk kita setting menggunakan Hypercam. Dan untuk memulakan rakaman video anda perlu ada mikrofon. Itu benda yang wajib perlu anda ada. Perlu ada mikrofon. Dan apabila anda telah sambungkan mikrofon anda tersebut, anda boleh mulakan rakaman video ini. Jadi apabila kita mula merakamkan video, frame ini akan hilang sebab kita letak hide tadi ni, hide Hypercam window. Jadi kita gunakan hotkey yang diberikan di sini. F2 start stop recording. F3 kita boleh pause seketika. Kalau kita terbatuk ke ataupun kita ingin melakukan perkara lain, kita boleh pause, tekan F3. Dan apabila kita ingin sambungkan semula, kita tekan lagi sekali F3. Jadi ingat, F2 memulakan recording, dan F2 juga untuk memberhentikan recording. Dan selepas itu, apabila anda selesai membuat recording, filenya biasanya disimpan di dalam My Document. Okay. Anda perlu cari di mana file itu disimpan. Kebiasaannya disimpan di dalam My Document. Dan saya rasa itu saja cara untuk merakamkan video menggunakan Hypercam. Dan tutorial selepas ini saya akan bincangkan bagaimana kita mengecilkan file daripada format AVI kepada FLB. Sekian, terima kasih, dan kita jumpa ke tutorial seterusnya.